sistem tu dia dah completekan sekali lah, ya. Sistem ni masih lagi tidak berupaya untuk ikat payment gateway. Saya nampak macam dia ada something sikit lah, kita kena adjustkan sedikit, sebab kalau tidak dia akan keluar macam basic macam ni, toggle macam ni je lah, ya. Alright, ni version 2, tak apa, kita publish je lah. Okay, yang bagus pasal sistem ni, bagus lah kalau kita dah tersilap kita boleh patah balik kan. Okay, untuk payment gateway ni, dia buat masa sekarang ni, dia kalau untuk structure tu tak nak lari, antara lah saya cadang masa initiate proses awal-awal tu kita letakkan siap-siap payment gateway lah, ya. Tapi untuk basic, ini sahaja ni lah. Tapi yang saya nak tunjukkan kat sini adalah bila kita dah lakukan, katakanlah kita dah livekan sistem ni. Sistem ni dia ada sistem pengkalan data lah. Tengok yang ini. So that later on kita boleh buat rujukan kembali, ya. Sistem ni siap dengan based on field yang kita isi lah, ya. Dengan timestamp dia. So later on kita boleh gunakan benda ni untuk lanjutkan lah benda ni, sama ada kita nak jadikan graph kan, kita pakai magic chart, contoh kat sini, ya, kita nak, kalau kita mungkin bar chart ke, ni kita tengok